isu politik terus menjadi perhatian setelah pendedahan Albert Tay yang mengaitkan bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim di belakang skandal lesen mineral di Sabah. Dari episod tersebut, Peguam Kanan Hanif Khatri menggesa pihak berkuasa menyiasat dakwaan tersebut bagi mencari kebenaran. Desakan ini bertujuan memastikan sama ada benar Syamsul terlibat atau jika wujud unsur rasuah dan konspirasi politik. SPRM setakat ini dilaporkan bersedia memanggil kedua-dua pihak untuk dirakam keterangan. Dalam perkembangan berasingan, Ahli Parlimen Teresa Kok menggesa kerajaan menambah peruntukan kepada PDRM bagi membawa pulang menantu kepada Ahli Parlimen Pagoh yang kini berada dan hidup mewah di luar negara, seperti dilaporkan media. Desakan Teresa ini dilihat amat kritikal berhubung perkembangan siasatan terhadap menantu Muhyiddin Yassin dalam kes rasuah berprofil tinggi. Sementara itu, kehangatan kempen PRN di Sabah terus rancak. Hamzah Zainuddin, pengarah pilihan raya PN, berikrar akan menyemak semula semua kontrak mineral negeri sekiranya PN diberi mandat dalam pilihan raya ini. Ini termasuk mengaudit lesen dan penilaian semula keputusan pentadbiran terdahulu. Langkah itu memberi gambaran bahawa isu integriti dan ketelusan pengurusan sumber asli menjadi antara isu besar dalam kempen pilihan raya negeri. Perhatian kini tertumpu kepada SPRM, PDRM dan keputusan PRN di Sabah yang bakal menentukan bagaimana naratif integriti kerajaan bergerak pada minggu-minggu mendatang.